saya mengajar kat Mekah, Masjidil Haram. Ya, saya mengajar kat Masjidil Haram. Saya ada satu package umrah lah. Dia tengok masa tu dekat bukan TikTok lah, ada satu yang lama lah, yang biru tu. Dia tengok masa tu ada pameran, ada tentang apa ni, masjid negeri Shah Alam ni, ada jemput saya. Lepas tu tiba-tiba macam malam tu dia peluk saya. Saya tak tahu siapa dia. Siapa yang peluk saya tak tahu. Ustaz, saya follow ustaz dekat yang tu lah, saya tak mahu sebut lah. Lepas tu saya follow ustaz. Ustaz memang tak kenal saya. Saya tak kenal. Lepas tu ustaz, esok pagi sarapan dengan rumah saya. Dia pun bagi share question. Dia kata, lepas tu pergi, memang dia orang kaya lah. Rupanya dia ada satu syarikat travel. Dia kata, ustaz, makan-makan, ustaz, saya nak minta ustaz bawa jemaah saya. Bawa jemaah saya dan mengajar Quran kat Mekah. Dia kata, kan diorang dah boleh. Tak, jemaah saya banyak bawa jemaah. Buat haji pun ya, umrah pun ya. Ramai jemaah haji, jemaah umrah yang pergi sana tanpa boleh baca Quran. Orang lain yang boleh baca Quran, sementara dia tunggu waktu, dia boleh baca Quran. Kalau tak ada, dia tengok sana, tengok sini. Tak, dia tunggu awal. Sebab apa? Dia kena duduk awal sebab dia takut tak boleh masuk. Masuk. Tapi tak tahu apa-apa. Tengok. Yang pandai mengaji, dia baca Quran. Jadi, saya rasa rugi. Jadi, saya pun, itulah kali pertama saya pergi ke Mekah mengajar Quran. Saya mengajar Quran, tapi sebelum tu kita kenal pasti. Saya tanya jemaah ada 40 orang, satu bas. Makcik-makcik, siapa yang tak boleh baca Quran, jangan takut, saya akan bantu. Kita dapatlah yang lebih kurang 6 orang yang langsung tak pandai. Yang lain boleh kata ni dah boleh baca Quran. Yang tak pandai tu saya kata insya-Allah sebelum balik ke Malaysia yang dah boleh baca Quran, saya kata insya-Allah kita khatam. Khatam. Ya. Jadi hari pertama sampai kat Madinah tak boleh. Sebab apa kita sibuklah Madinah ke ziarah Masjid Quba sebenarnya. Tapi kat Mekah hari pertama sampai, lepas dia siap tawaf yang pertama tu, Bir Ali kan, orang kata Madinah, dia ambil mikat Bir Ali, sampai kat Mekah, dia orang dah tawaf, rehat, esok pagi ni acara bebas. Hari pertama saya akan ajar tajwid dulu. Okey. Semua keluar, tarik pintu. Semua situ saya ajar kan. Tajwid sekejap je. Lebih kurang sejam. Lepas tu dia pun beli Quran. Ni Quran beli kat kedai-kedai buku. Lepas tu kita baca ni sampai khatam, dah khatam Quran yang kau beli ni baru letak kat dalam Masjid Haram, wakaf. Satu kenangan dia wakaf Quran yang dia dah baca. Best tak? Khatam dah pun. Dah khatam dah. Khatam dekat nampak Kaabah. Dekat atas, dekat tempat motor skuter. Atas tu dia nampak. Momen tu sangat menarik. Nostalgia tengok Kaabah, khatam. Sekejap tak, bukan apa. Cuba bayangkan kalau kita pergi Mekah, kan kita banyak masa dalam masjid. Nak sembang apa? Baca Suami tempat lain, isteri tempat lain, contohlah tempat perempuan lelaki kan. Jadi baca Quran je lah. Mungkin nak tunggu maghrib, mungkin 2 juzuk, 3 juzuk selesai. Kan lama. Memang boleh. Saya dapat 3 kali. 3 kali pergi umrah. Mana memang berjaya. Tengok, Ustaz, alhamdulillah, saya syukurlah ikut Ustaz ni. Kalau tak, saya tak terfikir boleh khatam Quran. Kalau kat Malaysia, sibuk. Jom makanlah, jom minumlah, macam-macam. Tak sempat. Hantar anak lah, ambil. Memang best. Yang boleh benda yang tak pandai. Yang tak pandai ni, oleh kerana yang tak pandai lebih kurang 5-6 orang, saya buat kelas. Saya kena buat buku lah. Sebab dia boleh. Sama-sama dia katalah... adik batar lah, dia tak mahir adik batar. Ya. Dia pergi masjid, dia buat buku ni. Tunggu dia baca Quran tak boleh. Masa dia tunggu masjid tu dia scan, dia tengok, scan. Jadi dia boleh belajar. 3 hari itu insya-Allah settle. Balik Malaysia boleh baca Quran. Jadi ada sekali tu bila kata contohnya katalah Mamat ni tak kerti ngaji. Saya biasa duduk dengan dia lah. Saya ajar. Ada yang Arab-Arab ni, dia tengok apa benda? Bismillah. Mula ingat takut dia orang halau ke, polis halau ke kan. Bismillah. Ikut-ikut lah. Dia orang pun ikut ni. Yang Arab-Arab ni ikut lah. Dia kata, dia pelik. Kaedah ni ada. Dia kata, main ainan tak? Main Malaysia. Bangga Malaysia. Atau maknanya, benda ni jangan berlaku lah. InsyaAllah. Jadi maknanya kaedah ni dia simple. Tidak menyusahkan. Jadi saya nampak kalau remaja ni memang sesuai lah. Remaja yang sibuk kan. Kadang dia balik pada tadi memancing kan.
buat benda yang dia minat. Orang remaja dia suka main handphone. Tapi ada benda faedahnya. Bukan salah handphone tu. Kan? Daripada dia main game, main game tak pasal. Kita salurkan dia. Macam YB kata, pisau tak salah. Cara gunakan pisau tu. Nak potong sayur boleh, nak bunuh orang boleh. Kita yang pakai. Jadi handphone tak boleh elakkan. Tak boleh kata, tak payah tengok TikTok. Itu zaman dia. Jadi sebab tu kita ber-TikTok. Ber-TikTok kata. Dia sebab tu kalau kita buat seminar sekejap je. Biasa kalau 13 tu sejam, 2 jam. Sekejap. Jangan fikir cara lama. Cara lama mustahil. Kalau kelas ustaz yang satu hari tu apa? Tu belajar. Yang tu biasa kalau tajwid tak ajar batas. Alif batan begini. Contoh. Habis satu hari tajwid juga. Contoh. Ini katalah dia kosong. Kalau satu hari, katalah dia zero. Kalau saya corak selalu, terus berterusan dia akan melempah. Dia orang yang zero, dia kena hadam sikit, corak. Mungkin banyak botol dia minum. Corak minum. Tapi kalau terus, sebab saya dah cuba sebab saya nak kena 7 jam ni, kan saya isytiharkan 7 jam lah. Untuk tujuan ni saya uji. Mula-mula saya ajar yang mualaf tu, yang 2 orang mualaf tu 7 hari. Tujuannya 7 hari. Pukul 5.30 sampai 6.30. Itu okey lah. Kali kedua, saya masa tu ada RTM datang buat liputan. Saya ajar pagi sampai petang. Mula pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Break makan. Itu gagal. Sebab kita beri kajian. Gagal, kita kata gagal. Saya tanya seorang ni peserta, macam faham tak? Ustaz, mula-mula faham. Ujung-ujung macam, lah nak ambil anak lagi. Banyak sangat. Kalau kita ajar tarian cacing, tarian genggam, tarian gojang serentak dia, jam. Ajar satu-satu. Jadi mana gagal? Tak boleh belajar serentak. Lepas tu saya pergi pula ke kampung, saya pergi satu masjid, surau. Dekat Ulu Kintal tu ada satu surau. Saya minta kebenaran dengan pengurusi surau. Boleh tak saya nak panggil orang kampung? Budak kecil ada, orang tua ada. 7 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Minggu depan, Isnin, Selasa. Boleh. Tapi ada masalah dia. Ustaz, petang ni ada pasar malam, Ustaz. Ustaz nak ambil anak sekolah lah. Jadi tak boleh begitu. Orang dewasa tak boleh tertarik. Maka sekarang ni sebab sekali belajar 2 jam. 1 minggu 2 jam. Sekali minggu 2 jam. Dia tak boleh tertarik. Tertarik komitmen. Kalau kita ada guru Quran, kita upah dia, tapi orang tak datang. Kecewa lah ustaz ni. Sebab tu kita bagi dia rasa, ada gian, orang Islam gian. Dia seronok. Macam main futsal lah, kalau tertarik main futsal. Dia seronok, tapi tertarik. Pandangan saya lah ini, kalau boleh. Kalau boleh, kita buat macam ni. Kita mula daripada awal. Setiap hari, setiap pagi, kita satu muka surat je. Sebab esok dia di sekolah ni. Satu hari satu muka surat. Tapi ada terjemahan. Kurangkan sikit. Dah, simple je. Sebab jangan ajar tajwid. Bukan nak mengajar. Kelas pagi tu bukan untuk mengajar. Dia tengok, dapat pahala. Kita nak rutin harian, tengok Quran. Tu je. Bukan untuk mengajar. Mengajar, yang kata kelas seminar tu. Tu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zakaria, pengasas kaedah haraki. Di tangan saya ada satu Quran remaja. Sangat sesuai untuk remaja, untuk anak-anak, untuk diberikan hadiah kepada anak-anak yang akan masuk ke universiti, untuk yang sekolah menengah. Sebab Quran ni sangat mudah supaya anak kita dia berjaya di dunia dan dia berjaya juga di akhirat. Mungkin anak kita akan jadi sebagai doktor, engineer, tapi sedih kalau sekiranya mereka berjaya di dunia tapi baca Quran tak boleh. So berikan hadiah kepada anak-anak anda, ya, belikan Quran ini untuk anak-anak anda, pesan kepada mereka jangan lupa solat, jangan lupa sembahyang dan jangan lupa baca Quran. Ini Quran yang sesuai untuk mereka dan bila ada terjemahan boleh pegang tanpa wudu. Tak berdosa lah. Tapi kalau ada wudu lagi bagus. Dapatkan Quran ini sekarang.